Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada tengah hari ini saya berada di Masjid Al-Malik Hatum Al-Jami'ah. Sebuah masjid terletak dekat dengan stesen bas Ulus di Ankara. Jadi masjid ini memang amat cantik sekali dan ramai juga jamaah datang menunaikan fardu zuhur tadi ke sini, alhamdulillah. Dan saya dapati masjid ini memang dihiasi dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Memang untuk memastikan jamaah yang datang ke sini, sama ada masyarakat tempatan ataupun luar, dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran dan juga dapat menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Ini sejalan dengan kehendak Islam bahawasanya kita diminta supaya menyediakan kecantikan, kebaikan dan juga hasanah semasa kita nak datang ke masjid, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31, Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani ataupun anak Adam, ambilkanlah kamu hiasan ataupun gunakanlah hiasan kamu di ketika kamu untuk menuju ke masjid. Dan disambungkan ayat Al-Quran ini dengan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Menasihatkan kita supaya kita makan dan minum dan jangan kita membazir, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada masyarakat yang membazir. Tapi yang paling penting di sini, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi diminta supaya kita hiaskan masjid, dan diri kita juga perlu hiaskan dengan kebersihan, pakaian yang begitu cantik, dalam usaha untuk memastikan kita dapat pahala ganjaran daripada Allah SWT sepenuhnya. Dan saya yakin semua di kalangan kita menunaikan fardu sembahyang dan juga amalan-amalan ibadat yang lain untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita masuk dalam masjid ini, rasa tenang dan juga tidak stres. Apatah lagi apabila kita tengok tempat yang mana imam itu baca khutbah, memang amat cantik juga. Dan dia bukan letak di depan sekali, letak di tengah supaya makmum yang kata di belakang itu dapat mendengar dan juga melihat khatib baca khutbah nanti. Dan di sini juga yang paling menarik ialah dia ada fountain, ada fountain air, menunjukkan kepada kita waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan punya air itu, dan sebab air itu kita semua boleh hidup. Jadi alhamdulillah lah, hiasan dalam masjid ini memang luar biasa. Walaupun kita tahu di Ankara ini ada banyak masjid yang cantik, termasuk juga masjid-masjid di Istanbul. Tapi sekarang saya berada di Ankara dan saya dapati masjid di sini memang bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum.